duit raya dekat abang sebanyak RM100. Nah, apa abang rasa? Okay, hello guys. Hari ni customer kita lulus satu phone. Abang lulus phone apa? Phone Asus ROG 9 Pro. Phone ROG 9 Pro. Okay, sebenarnya abang tahu kedai kita daripada mana sebenarnya? Mula saya main search je seorang phone dekat TikTok. Tak tahu tidur lah dah FYP. Saya try tengok. Sambil tengok pakai. Macam okey, saya try lah. Lepas tu tengok balik FB. Macam betul-betul sekali saya try. Masuk. Saya macam jalan minta apa dah. Dia minta tak kira terus. Oh betul dia. Betul kan? Ada kawan-kawan kata sekian tapi bukan dia kan? Tapi betul. Yalah, dia kata baik jangan ambil. Tapi saya try dulu, mungkin adalah hati tergerak nak ambil tu. Dia naluri tu, ambil lah. Ambil lah, tiba-tiba dapat betul bang kan. Lepas tu, bukan setakat phone saja kita nak bagi bang. Kita bagi juga duit raya dekat abang sebanyak RM100. Apa abang rasa? Tiba-tiba dapat duit raya. Sebenarnya tak pernah pun ada hancuran tiba-tiba dapat duit raya. Apa yang dapat? Apa yang dapat? Tiba dah dapat. Tak tahu pula apa reaction abang? Nak kata happy ada, apa yang dia mix and match lah. Tak tahu nak kata apa. Okay. Speechless lah. Okay, untuk servis kita macam mana? Abang nak bagi berapa bintang? Mungkin saya bagi 8.5 sebab mungkin ada kelewatan sikit lah. Oh, kelewatan sikit lah kan? Dari segi respon tu, saya macam WhatsApp sikit, saya macam nak bagi mesej tapi macam agak lambat. Mungkin saya faham dah, mungkin busy ke apa. Sebab kita orang memang selalu busy bang. Ramai kan semua. Masih bagi 85 mungkin boleh. Okay, janji sudah dapat. Okay, itu saja. Jadi kalau korang berminat, korang jangan lupa apply di All Gadget. Terima kasih All Gadget.